Seorang lelaki warga Indonesia berusia 25 tahun ditahan polis selepas mencederakan seorang warga emas dalam kejadian amok di Pangsapuri Miharja Fasa 1, Ceras, semalam. Ketua Polis Daerah Ceras memaklumkan, kejadian berlaku sekitar jam 11.40 pagi apabila unit peronda polis MPV tiba di lokasi dan mendapati suspek tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri. Siasatan awal mendapati suspek bertindak mengetuk pintu rumah mangsa berusia 78 tahun dengan kuat menggunakan sebilah pisau, menyebabkan senjata tersebut patah dan tercampak ke dalam longkang. Akibat tindakan agresif itu, mangsa mengalami kecederaan ringan di bahagian rusuk kanan. Saksi di tempat kejadian turut memaklumkan bahawa suspek bertindak mengganggu penduduk dan membuat bising sejak 3 hari sebelumnya. Polis berjaya menahan suspek pada jam 1.38 petang dan merampas pisau patah berukuran 34 cm. Suspek dibawa ke Hospital Kanselor untuk rawatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan, Seksyen 6, 1, Akta Senjata Berbahaya 1958 serta Seksyen 6, 1, C, Akta Imigresen 1959/63.